Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak ketam sweet sour. Bahan-bahan dia cili kering, bawang besar, halia dan bawang putih. Kita blendkan semua sekali. Kita tumiskan bahan-bahan tadi sehingga pecah minyak. Kacau-kacau. Masukkan gula. Segala sos, cili sos, tomato sos, sos tiram, masuk je. Lagi banyak lagi sedap sebenarnya. Masukkan secukup rasa dan sedikit garam. Kacau bagi sebati. Kemudian kita boleh masukkanlah ketam kita. Lepas dah gaul tu, kita masukkan air lah untuk yang suka kuah. Kemudian kita tutup bagi lebih kurang 5 minit untuk ketam tu betul-betul masak. Okay, kita masukkan telur 2 biji. Kemudian kita kacau lagi, gaul lagi. Siram-siram sikit atas ketam tu bagi rata dan siap. Rupa tak ada, rasa ada.